Guli, Ya. nak tanya. Itu hari punya video kan, Betul. yang you ajar cara matikan enjin untuk jaga gearbox tu. Yang daripada D ke N, lepas tu tarik handbrake, lepas tu matikan enjin, baru P. Tapi itu untuk kereta yang lama kan? Betul, itu untuk kereta yang lama. Kan? Tapi kalau kereta baru tak boleh macam tu Ayah, aduh, saya selalu lupa. You orang kaya mah. You selalu beli kereta baru kan? Ya man. Biasa kan kereta yang keyless punya dia ada safety lock. So kamu mesti nak gunakan cara ini. Mari saya ajar you. Okay? Mari tengok sini. Okay? Ini tengok ada push start lah. Tengok push start adalah kereta yang baru lah. Biasa kamu kereta yang baru lah. Tekan D. Okay? Pergi N. Selepas itu tarik handbrake. Selepas tarik handbrake, masukkan P. Baru matikan enjin. Oh, Faham? faham? Dia hanya yang akhirnya 2 step lain saja kerana kereta lama dia tak ada safety lock. Untuk kereta baru dia ada safety lock. Faham? Faham. Okay? So jangan lupa follow saya, like dengan share. Bye.